Ini lebih teruk pada anak Roza ni. Look at the view. Petang-petang menghadap tasik sebab betul-betul belakang hotel kita. Okey, itu je kita punya sedikit sebanyak aktiviti. So aktiviti kita ni memang santai. Okey, bawah ni lah Azwaq. Izwaq. So kita dah sampai Izwaq. So kat bawah tu lah JT yang kita akan pergi. Ni ada orang Malaysia ni buat kamera. Oh, Melayu. Kat sini pun banyak Airbnb. Selalu orang terjumpa tersampak orang Malaysia yang stay kat sini Airbnb. Inilah kawasan perkampungan Izwaq. Izwaq. Banyak pun tak apa. Kita dah sampai Mari, Izwaq. Tu tempat dia main piano. Lagi dekat gambar kat sana. Atas tu. Ya, dia main piano kat atas tu. Okay, I don't watch so I don't know. Nanti habis itu. Okay. Hero dia, Ruby. Main piano. Dia ke situ. Okay. So, akhirnya sampai dekat lokasi penggambaran drama Crash Landing on You. Tempat hero tu main piano kat sini. Heroin lalu dalam boat. Jadi didengar bunyi piano tu dari sini. Oh my god, she knows. Okay. Itulah. Jauh. Weh, itiak, itiak. Jom. Bawa dah muka aku.
Fast food, okay. Herzlich willkommen. Paragliding here. Apparently this place is very famous with paragliding activities. Kita nampak dia Ah. dekat Switzerland. Oh my god, so close. So close. Wait, there are so many of them. Nice. Tak boleh pula tekan. Okey. Okey dah. Nah, kau cakap apa ni? We're going to Swatch. Oh ni lah India punya ni bang. Punya ni tapi tutup. Indian game. Iya. Tengok, lawa lah. Stay the video. Oh, are you recording? Shut up. I think you take a Dia abang sampai abang patah balik. Dah record. Abang lupa dah pula. Matikan lah dulu. cakap pasal jam. Ni tadi ibu dengan kakak beli jam. Bukan. Ibu beli, kakak pujuk. Kena betulkan tu sebab mahal. Ah? Tak, ni ibu dengan kakak beli jam kan untuk korang. Like for themselves. They got themselves watch No, ibu beli from untuk kakak. Swatch. And Balkoni dia view macam ni apa? right. Ha. Tapi kau pasal rumah dia? Ya Allah, Afiq, kau tengok ibu kau duduk macam ni di atas makanan. Sebab tak nampak macam rumah dia orang macam macam apa? Nak kata tak nampak macam Melayu. Di hotel tu. Rumah sewa ke? Bilik sewa. Our first stop in Neuhaus.
Raju. Look at the view. I am No. I am the view. No, I am the view. not you. Best dia lepak sini. Bestnya view dia. Belakang hotel kita kan Panggil aku. Wait. Gelongso tu terus masuk. Gelongso terus masuk dalam tasik. Sebiji tu ke rumah dia? Yang ni sebiji lah. Yang ni sebiji lah. Ni punya, bukan ala-ala kadar ni. Bukan buat sekadar. Bukan buat sekadar buat. Siap terowong lagi. Yelah sebab ada perumahan. Ada perumahan. Yang panjang sikit kan? Ya. Sikit-sikit lah tu ada. Tak tahu lah. Bertembus-tembus. Tembus sini, tembus sini. Mana teks tak mahal. Betul. Air terjun. Wow. Itu kat sebiji rumah? Sebiji. Sebiji. Masya Allah. Itu memang view dia. Look at the view. Ya, tengok baiki. So satu jalan je dia buka. No. Kalau duduk siapa duduk sebelah kat kanan ni nampak macam seram. Seram. Macam ni lah dia atas bukit jalan je. So kita dari bawah kita nampak macam tak ada jalan ke? Betul. Macam ni rupanya ada je jalan. Macam ni lah jalan dia. Kalau kita dari bawah kita tengok macam tak ada jalan. Macam mana dia orang naik atas ni kan? Setiap weekend. Kat mana sekarang ni, Afi? We right now in Show the signboard. Crash Landing on You. Yeah, this is the bridge of Crash Landing on You, where they shoot. For your information, you can understand. Yes. Apa zaman-zaman ni? Oh my god. Bismillah. Nak tengok papannya kat belakang. Mana ada pen?
Guys, I'm on the bridge. To be honest, aku tak tengok lagi Crash Landing on You, so I don't really know. But yeah, apparently Ini lebih teruk pada anak Rosa ni. look at the view. Apa lagi? Gambar? Nak video? Sabar ibu, I can't multitask. Nak video? Nak masuk dalam video? Masuklah. Oh my god, ibu. How can you be so brave? Okay. Dia salah satu lokasi penggambaran drama Crash Landing on You juga. Yes, I Tempat just yang told dia them. Dia minta hiburan dan minta dia ambil gambar. Aku cakap, kau tengok drama tu kan. Jalan elok sikit bu. Oh my god. Ikut ke? Hilang 2 orang. Bukan hilang, patah balik. Jambi. Okay, tu jambatan Sigris yang tadi kami naik tadi tu. View memang cantik lah. Tengok. Ya Allah, subhanallah, masya Allah, subhanallah. Okey, cuaca hari ni mungkin agak sejuk. Sama lebih kurang macam semalam. Tepi sikit, kau tak nak masuk. So kita dah rakam ke? Yes. So kami dekat Lata Brunei. Lata. Dah macam Lata ki. Apa nama sebutan dia? Lauta. Lata Brunei. Lata. Lata Kijang. Lauta Lata Brunei. Kijang, Lata Kijang. No. That's the view. Tak, kereta api barang ke kan? Boleh letak barang dulu kat sini, beg-beg. Nak jual buka kat sini. Boleh tak? Boleh tak? Hindu. Hai, kita buat room tour. Tang mana room tournya? Dia ke room tu. Dia boleh dikompos. Maaf Afi. Jangan laju sangat Afi. Licin. Jalan pelan depan terus. Tahu. Look at the snow. Ibu ni kan selepas yang dia kes ke dekat Bila pula? You are always in the video.
Okey, inilah masa saya tempat kita berkelah untuk makan. Kan ada kursi. Kan ada tandas kat bawah menanti air. Kita hypermarket ada tu. Nak punya air ke apa? Hai, Muren. Kan ni dekat Muren. Ini hot chocolate Muren. Ibu. Hai. Kat kawasan kampung kejap. Boy, balik kampung. Kat kampung. Okay. Ke bawah ni tu. Final stop. All passengers are requested to leave the train. Abang duduk bang. Abang duduk. Duduk lah. Tak tahulah langit yang kelabu atau tengah tak kelabu. Tak memang ada kalanya macam rabu-rabu.
sekarang ni berada di Grindelwald. Tengok view yang sangat cantik, menarik, dan macam dalam kita kartun Frozen. Okay.